6 cara kita nak reverse fatty liver, nak kurangkan lemak di dalam hati. Yang pertama, kita mesti kurangkan gula dan simple karbohidrat. Elakkan minuman manis, kuih-kuih manis, dan memang kena elakkan tepung gandum putih dan gula fruktosa. Nombor 2, memang kena kawal berat badan dan aktifkan fizikal kita. Kena banyak buat senaman, jalan, senaman minimum 30 minit sehari, kalau boleh 5 hari seminggu. Nombor 3 pula adalah buat intermittent fasting. Antara cara paling baik nak reverse, kurangkan kadar lemak di dalam badan kita, di dalam hati kita adalah puasa. Sebab apabila kita puasa, lemak akan dibakar dalam liver tu sebagai sumber tenaga. Nombor 4 adalah lebihkan sayur dan makanan-makanan yang ada banyak serat ataupun fiber, protein yang sihat, ikan, ayam tanpa kulit dan kekacang-kekacang yang tidak dimasak menggunakan minyak yang lama. Yang kelima adalah elakkan alkohol dan rokok. Sebab alkohol dan rokok boleh meningkatkan keradangan di dalam badan, meningkatkan kadar fatty liver. Nombor 6 pula, kena kurangkan lemak yang tepu, makanan-makanan yang diproses, minyak-minyak yang digunakan sebelum ni untuk goreng. Guna minyak-minyak yang sihat, contoh minyak zaitun, masak sendiri, dan elakkan makanan-makanan di luar yang sudah digoreng menggunakan minyak yang dah pakai sebelum ni. Itu 6 cara nak reverse fatty liver.